Sedangkan saya tahu dalam akaun rakan karib dia, Rahman Adnan, bekas pengarah IKD, ada 6 juta ringgit pada tahun 99. Yang Izam buat pengakuan ialah dia terima 1 juta daripada ni 250,000 US dollar. Dia beritahu macam mana sangat cemas dia bawa masuk duit tu daripada Tambak Johor masuk ke Malaysia. Dan bila saya tanya mana pergi duit ni, Izam mengatakan duit ini dia buat poster. Saya tanya dia takkan buat poster Anwar Ibrahim. Dia kata dia buat poster Anwar Ibrahim yang gambar Anwar dan bawah tu ada 4 orang presiden Barisan Alternatif. Saya cakap takkanlah sampai 1 juta. Dia kata 1 juta. Allah Ta'ala nak tunjukkan, saya siasat, saya dapat tahu bahawa kos untuk buat poster tu cuma 110,000. Dibuat oleh Datuk Sanusi Abdullah. Sanusi ni. Okay. Balance je 890,000 mana. Contoh macam ni kan. Duit masuk berjuta-juta ringgit. Daripada akaun Khalid Jaafar. Kan? Daripada yang ni daripada New York. Kan? Duit masuk berjuta-juta ringgit. Ini, okey, yang ini bukti menunjukkan bahawa Khalid Jaafar menyimpan dana di Citibank New York. Dan mereka tunjukkan kepada saya betapa kotornya saudara Khalid Jaafar Azmin dengan Izam. Jadi benda-benda macam ni semua bukannya parti tak tahu. Itu sebab bila Izam keluar, Izam boleh banner banglo ni. Ini jelas. Mana dia nak cari duit banglo ni? Dia dah ada satu rumah dekat Kelana Jaya, Seksyen 7. Bapak dia pun ada satu rumah di Kelana Jaya, Seksyen 7. Kan? Dan rumah ini, dia kata dia beli rumah ni cash kan. Ni semua di banner tunai. Dia kata dia buat tanpa dia buat dengan menjual rumah di Kelana Jaya. Saya dah cek. Dan saya sendiri tahu hari-hari Izam duk telefon minta cari orang untuk beli rumah ni. Kan? Sebab dia nak pakai duit untuk pilihan raya akan datang. Rumah ni masih belum jual, cuma dipindahkan ke nama adik dia. Yang kerja nurse ni. Tak betul dia. Jadi memang tak betul lah yang dia dah jual rumah yang lama untuk beli rumah baru. Rumah ni di banner tanpa sebarang loan. Tanpa sebarang loan perumahan. Tanah pun dekat 14,000 kaki persegi. Kan? Saya tengok signage yang diletakkan dekat dengan rumah dia tu, di tanah-tanah situ. Kawasan tanah situ RM40 satu kaki persegi. Kalau 14,000 lebih kurang dalam RM560,000. Bangunan ni saya tanya dengan kontraktor. Sebab bapak dia beritahu dengan saya dibuat dengan RM300,000, RM350,000. Saya tanya dengan mana-mana kontraktor, dia kata no way boleh buat rumah ni dengan harga RM350,000. Tak boleh. Tapi bapak dia kata RM350,000. Okey, katalah RM350,000. Campur RM210,000 tanah punya harga. Dah RM560,000. RM560,000 kemudian bila dia pindah ke rumah ini, dia telah bagi orang semua dia punya perabot-perabot dia. Dan dia import kayu jati daripada Jepara, daripada bawah sampai atas rumah dia. Bilik anak dia semua sekali penuh dengan kayu jati Jepara.